Kita semua tahu kan, dunia sekarang ni serba digital. Tapi pernah tak kita terfikir, macam mana pula dengan sistem pendidikan kita? Adakah ia betul-betul bersedia untuk masa depan? Hari ini, kita akan lihat dengan lebih dekat Dasar Pendidikan Digital Malaysia, satu plan besar yang direka untuk ubah cara generasi akan datang belajar. Jadi, apa sebenarnya isi kandungan dasar baru ni? Dan kenapa ia sangat-sangat penting? Jom kita bedah sama-sama. Selalunya kan, perubahan besar ni tak berlaku macam tu je. Mesti ada sesuatu yang mencetuskannya. Untuk pendidikan digital di Malaysia, pencetusnya adalah satu krisis yang kita semua hadapi, pandemik COVID-19. Ia bukan sekadar cabaran biasa tau. Ia ibarat satu ujian tekanan mengejut untuk seluruh negara yang terus mendedahkan segala kelemahan dalam sistem pendidikan kita. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Petikan daripada laporan dasar itu sendiri pun mengakuinya. Apabila semua orang tiba-tiba terpaksa belajar dari rumah, kita terpaksa berdepan dengan satu realiti yang agak pahit dan satu masalah besar yang rupa-rupanya dah lama ada depan mata kita. 36%. Nampak macam satu nombor biasa je kan? Tapi di sebalik angka ni ada satu kisah yang sangat membimbangkan. Apa sebenarnya yang diwakili oleh nombor ini? Cuba bayangkan, ini bermakna lebih daripada 1/3 pelajar kita, tak kira di bandar atau di kampung, terputus hubungan terus dari bilik darjah mereka. Ini bukan lagi soal internet laju ke perlahan, tapi ini soal langsung tak dapat akses kepada pendidikan. Jurang peranti ini dah jadi macam satu panggilan kecemasan yang kita tak boleh abaikan. Tapi kan, isu pemilikan peranti ni sebenarnya hanyalah puncak iceberg. Cuma apa yang kita nampak di permukaan, bila kita siasat lebih dalam, kita dapati yang jurang digital ni sebenarnya jauh lebih besar dan dah lama berakar umbi, lama sebelum pandemik melanda lagi. Nak bukti? Jom kita tengok data antarabangsa. Data PISA 2018 ni, sebagai contoh, tunjukkan satu gambaran yang sangat jelas. Dari segi infrastruktur asas di sekolah, macam akses kepada peranti dan kelajuan internet, kita sebenarnya berada di belakang purata negara-negara maju. Ini membuktikan yang asas kita memang perlu diperkukuhkan. Okey, peranti dan internet tu satu hal, tapi masalahnya bukan setakat soal hardware. Ia juga soal manusia yang menggunakannya. Lihat data ni, pada tahun 2021, hampir 60% guru kita berada pada tahap kecekapan digital asas. Dan yang berada di tahap lanjutan, hanya 2%. Jadi, mesejnya jelas, kita boleh ada peranti paling canggih, internet paling laju, tapi tanpa guru yang benar-benar kompeten, transformasi sebenar tak akan berlaku. Jadi, selepas berdepan dengan semua cabaran ni, apa langkah seterusnya? Dari sinilah lahirnya Dasar Pendidikan Digital atau kita panggil DPD. Ini bukan sekadar tindak balas biasa, tapi satu plan strategi yang menyeluruh untuk membina semula ekosistem pendidikan kita supaya ia benar-benar khalis masa depan. Inilah matlamat utamanya. Satu visi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengajar pelajar cara guna komputer. Sasarannya adalah untuk melahirkan generasi yang fasih digital. Bunyi macam hebat kan? Tapi apa sebenarnya maksud fasih digital ni? Murid yang fasih digital ni bukan sekadar tahu macam mana nak guna aplikasi. Bukan. Mereka ni adalah pencipta, pemikir kritis dan penyelesai masalah. Mereka guna teknologi sebagai alat untuk hasilkan sesuatu yang baru, untuk bekerja sama dan untuk berinovasi. Senang cerita, mereka bukan lagi pengguna pasif teknologi, sebaliknya mereka adalah pencipta aktif masa depan digital. Jadi, macam mana nak capai visi besar ni? Dasar ini dibina atas 6 tiang seri atau 6 teras utama. Fikirkan ia sebagai satu pendekatan 360 darjah. Ia bukan saja fokus pada murid dan peranti, teras 1 dan 4, tapi pada masa yang sama, ia juga nak pastikan para guru kita menjadi pakar digital, teras 2, dan pemimpin sekolah pula ada visi untuk memacu perubahan, teras 3. Ia meliputi semua sudut, dari infrastruktur sampailah ke kandungan dan kerjasama dengan pihak luar. Okey, kita dah faham strategi dan teras-terasnya. Nampak hebat atas kertas. Tapi soalan yang paling penting, macam mana semua ini akan mengubah suasana dalam bilik darjah? Apa bezanya untuk pelajar dan guru dalam rutin harian mereka? Inilah anjakan besar yang cuba dicapai. Di satu pihak, kita ada cara lama, pembelajaran yang seragam untuk semua, bergantung harap pada buku teks. Di satu pihak lagi, inilah masa depannya, satu ekosistem pembelajaran yang dinamik, yang dipacu oleh murid sendiri. Bayangkan satu kelas di mana pembelajaran boleh disesuaikan ikut minat dan kelajuan setiap pelajar, dengan akses kepada lautan kandungan digital yang tak terhad. Inilah perubahan besar yang cuba dibawa oleh dasar ini.
Jadi, kesimpulannya, dasar ini telah meletakkan satu kerangka kerja, satu pelan tindakan yang jelas. Visinya besar dan tak dapat dinafikan, ia sangat penting untuk masa depan negara. Tapi, kerangka ni hanyalah satu permulaan, satu blueprint. Persoalan yang paling genting sekarang beralih kepada kita semua, guru, ibu bapa, komuniti dan pelajar sendiri. Rangka rujukannya dah ada. Persoalannya, adakah kita semua bersedia untuk sama-sama berganding bahu membina bangunan ini menjadi satu kenyataan?